Jap, mungkin video ni kena padam nanti sebab apa yang aku nak dedahkan ni adalah satu benda yang classified. Kalau korang nampak video ni, tolong like, share dan save. Ada satu syarikat yang dah jadi entiti yang paling berkuasa di dunia sekarang. Dia kawal Washington. Nama syarikat itu ialah Palantir. We're doing it. We're doing it. And I'm sure you're enjoying this. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world. It's necessary to scare enemies and on occasion kill them. Palantir ni bertanggungjawab saudara kita di G dan Iran. Diorang guna AI dan data untuk pilih sasaran dan buat kerja kotor diorang. Insider daripada pentadbiran USA dah dedahkan bahawa we have enemies in within. Maksudnya mereka sedar sendiri bahaya Palantir dalam kerajaan Amerika sekarang. Dalam video kali ini aku akan kupaskan macam mana syarikat ni plan untuk ambil alih kerajaan US dan kemudian ambil alih dunia, dan kenapa syarikat ni amat bahaya dan kita juga mungkin akan jadi mangsa mereka. Palantir diasaskan pada tahun 2003 oleh seorang billionaire yang bernama Peter Thiel. Laporan awal daripada In-Q-Tel, firma modal teroka yang terkenal berkait dengan CIA. Dan syarikat Palantir ni dia tak buat senjata, tapi dia bangunkan sesuatu yang mungkin lebih berkuasa, iaitu data dan AI. Palantir mempunyai beberapa platform utama mereka. Yang pertama dikenali sebagai Gotham, digunakan oleh tentera, agensi perisikan dan polis untuk menggabungkan pelbagai sumber maklumat seperti imej satelit, rakaman drone, komunikasi dan laporan risikan. Yang kedua adalah Foundry yang digunakan oleh syarikat dan organisasi besar untuk menganalisis sejumlah besar data pelanggan. Teknologi Palantir digunakan oleh tentera Amerika, CIA, FBI, NATO, tentera Ukraine dan juga Israel. Kalau korang nak tahu, Jeffrey Epstein juga adalah kawan baik kepada pengasas Palantir. Asasnya iaitu Peter Thiel sebagai a great friend. Di sinilah kontroversinya bermula. Selepas serangan H pada 7 Oktober 2023, Palantir mengumumkan kerjasama strategik dengan IS dan meningkatkan sokongan teknologinya. Palantir ada satu AI yang dikenali sebagai AIP. Benda ni buat war plan untuk IS di Gaza. Dia juga ada satu platform dikenali sebagai Gotham yang buat mass surveillance kepada rakyat G. Dia kumpul maklumat dan buat satu list yang dikenali sebagai AI Kill Chain. Satu senarai nama untuk siapa dulu dan siapa kemudian. Dan mereka juga ada semua data daripada social media kita. Jangan terkejut kalau dia orang tahu kau tinggal kat mana, kerja kat mana dan maklumat ahli keluarga engkau. Lavender, Where is Daddy and Gospel adalah nama-nama AI killing machine yang Israel yang dibangunkan oleh syarikat Palantir. Pengasas Palantir ni memang dikenali tidak ada hati perut. Mereka gelak saja bila ditanya berkenaan keluarga-keluarga yang mereka dah hancurkan riwayat mereka, dan mereka berbangga platform mereka yang buat benda-benda ni. Oh, the primary source of death in Palestine is the fact that Hamas has realized that there are millions and millions of useful idiots that will... Palantir pernah cakap handphone kalau tak bergerak dan statik, mereka tak dapat guna data daripada handphone tu sebab tak ada pergerakan yang AI boleh buat analisis dan belajar dari pattern pergerakan manusia. Jadi kat sini kita tahu bahawa handphone kita adalah senjata mereka. Antara kes berprofil tinggi yang melibatkan Palantir adalah penangkapan Presiden Venezuela Kapet dekat Iran yang menamatkan riwayat kanak-kanak di sekolah. Dan yang last kali tu mereka cakap AI yang salah buat calculation. Silence dan senyap adalah benda yang paling lemah yang kita boleh buat sekarang. Mereka tak mahu dunia tahu pasal benda ni. Jadi tolong aku untuk tolong semua orang dapat awareness pasal benda ni. Mungkin satu hari nanti benda-benda ni boleh kena dekat batang hidung kita sendiri. Jangan terkejut guys, benda ni dah lama masuk Malaysia. Tengok ni. Tengok ni juga. Sebagai penutup video kali ini, aku ingin ingatkan kepada korang, jangan takut. Mereka merancang, tapi Allah adalah sebaik-baik perancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.